Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah wa ashabul jannati humul faizun. Sadaqallahul aliyul azim. Tuan-tuan dan puan, warga penonton sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang Allah taala berikan ini pada saat dan ketika ini. Tuan-tuan dan puan sekalian, insya-Allah di episod ini kita masih lagi pakai modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi, dan insya-Allah kita akan berbicara berkenaan dengan hadis yang ke-34, iaitu dengan tajuk tanggungjawab mengubah kemungkaran. Muslimin muslimat, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita menghayati, meneliti hadis yang ke-34 ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'aful iman, rawahul Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita membahaskan berkenaan dengan hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat, selayaknya, sebaiknya kita mengetahui berkenaan dengan diri periwayat hadis tersebut bagi memudahkan untuk kita mendalami ilmu hadis ini. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan, oleh itu saya mengajak diri saya dan tuan-tuan sekalian untuk sama-sama terlebih dahulu, sebelum kita meneliti matan hadis yang kita baca sebentar tadi, eloklah sama-sama kita mengenal susuk tubuh periwayat hadis ini. Abu Sa'id Al-Khudri, ataupun dalam hadis yang kita bacakan tadi disebut sebagai An Abi Sa'id Al-Khudri. Nama dan latar belakang diri beliau, iaitu nama penuhnya ialah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri Al-Ansari. Beliau dilahirkan di kota Madinah 10 tahun sebelum berlakunya hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan meninggal pada tahun 74 Hijrah ketika beliau berusia 94 tahun. Berkenaan diri beliau memeluk agama Islam ketika usianya 17 tahun, dan dinyatakan di dalam catatan sejarah beliau telah meriwayatkan sebanyak 1170 buah hadis. Besar sekali tuan-tuan dan puan jasa dan pengorbanan Abu Sa'id Al-Khudri ini. Dan sumbangan beliau kepada Islam juga, selain daripada salah seorang periwayat hadis, beliau juga adalah seorang tentera Islam sewaktu perang dengan tentera Parsi, dan sahabat yang digelar sebagai pahlawan Qadisiyah, dan beliau pernah dilantik untuk mengertai rombongan umat Islam ke tanah besar Cina untuk menyebarkan Islam. Demikian tadi tuan-tuan dan puan sidang penonton yang saya muliakan, sedikit sebanyak berkenaan dengan susuk tubuh sahabat Nabi yang ingin kita bicarakan, hadis yang diriwayatkan oleh beliau pada hari ini, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, An Abi Sa'id Al-Khudri
radhiyallahu anhu qala, daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ra'a minkum munkaran, sesiapa dalam kalangan kamu yang melihat sesuatu kemungkaran. Sesiapa dalam kalangan kamu yang melihat sesuatu kemungkaran. Di sini tuan-tuan dan puan, adakah apabila kita hanya melihat dengan mata, ataupun adakah kita dimaksudkan di sini dengan melihat itu bererti kita mengetahui sesuatu? Jadi para ulama telah membahaskan berkenaan dengan pentafsiran melihat, iaitu bererti kita menyedari atau mengetahui adanya kemungkaran. Maknanya apa sahaja kemungkaran yang berlaku dan sampai dalam pengetahuan kita, sama ada kita melihat sendiri ataupun kita dikabarkan perkara tersebut kepada kita, maknanya mengikut erti juga sebagai melihat. Jadi apabila kita mengetahui dan menyedari berlakunya sesuatu kemungkaran, inilah yang dimaksudkan oleh matan hadis ini. Jadi sesiapa dalam kalangan kamu yang melihat, yang mengetahui atau yang menyedari berlakunya sesuatu kemungkaran. Baik, tuan-tuan dan puan yang saya kasihi sekalian, di sini ada satu persoalan lagi berkenaan dengan kemungkaran. Apa yang sebenarnya yang dimaksudkan dengan kemungkaran? Kita selalu bercakap berkenaan dengan perkara mungkar, perkara mungkar, dan ada kalanya ulama-ulama menggunakan istilah maksiat. Adakah kedua-duanya sama atau ada perbezaan di antara mungkar dan juga maksiat? Jadi di sini tuan-tuan dan puan, bagi kita membahaskan berkenaan dengan kalimah mungkar ini, eloklah saya bersama dengan tuan-tuan sekalian kita melihat, merujuk apa yang dimaksudkan dengan mungkar. Di sini tuan-tuan dan puan, mungkar ialah merujuk kepada perbuatan yang tidak baik atau tidak sesuai dengan ajaran Islam. Perbuatan yang tidak baik atau tidak sesuai, tidak selari dengan ajaran Islam, dan tidak semestinya ianya merupakan dosa besar. Contoh, makan dengan tangan kiri. Pada pandangan Islam, Islam menganjurkan untuk kita makan dengan tangan kanan. Tetapi apabila kita makan menggunakan tangan kiri, ianya tergolong dalam perbuatan yang mungkar, tetapi tidak membawa kepada dosa besar. Tidak membawa kepada dosa besar. Jadi bukan semua perkara yang dihukumkan sebagai ingkar kepada ajaran Islam, perkara itu kita katakan sebagai perkara yang mungkar. Baik. Selain itu, kita tidak berjabat tangan dengan orang lain. Contoh, kita berjumpa dengan sahabat kita tidak berjabat tangan. Pada pandangan masyarakat ataupun adat, seeloknya kita bersalam dan sebagainya, ataupun menggunakan kata-kata yang baik. Menurut pandangan Islam itu adalah lebih baik. Jadi apabila kita bercanggah daripada pandangan masyarakat atau bercanggah dengan adat sesuatu kawasan, sesuatu tempat, adakah itu dianggapkan sebagai mungkar? Tidak. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, mungkar merujuk kepada perbuatan yang tidak baik atau tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dan satu lagi, iaitu perkara maksiat. Maksiat merujuk kepada perbuatan yang melanggar perintah Allah atau Rasul dan merupakan dosa besar. Contoh, membunuh, berzina, mencuri dan minum arak. Jadi ulama menyatakan kepada kita semua perkara maksiat adalah mungkar, tetapi tidak semua perkara mungkar adalah maksiat. Jadi boleh faham tuan-tuan? Bukan semua perkara mungkar itu, tidak semua perkara mungkar adalah maksiat, tetapi semua perkara maksiat adalah mungkar. Boleh faham tak? Baik, tuan-tuan dan puan sekalian yang saya kasihi, contoh-contoh lain
berkenaan dengan perkara-perkara mungkar yang mungkin berlaku di persekitaran kita, berlaku dalam masyarakat kita yang perlu kita beri perhatian. Contoh yang menjadi dosa besar yang secara terang-terangan dan mudah kita faham. Yang pertama, syirik, menganggap ada Tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kekufuran, maknanya kita menolak kebenaran Islam dan tidak percaya kepada Allah. Selain itu, kita durhaka kepada kedua ibu bapa. Durhaka kepada ibu bapa, tidak menghormati atau tidak mematuhi orang yang lebih tua, ataupun kita menzalimi orang yang lebih tua. Seterusnya, perbuatan membunuh orang lain tanpa hak. Dan seterusnya, contoh yang lain, minum arak juga dikategorikan sebagai perkara mungkar. Seterusnya, ghibah, yakni membicarakan keburukan orang lain. Kita suka bersembang di pejabat, di pasar-pasar, kalau kita bertemu dengan rakan-rakan kita, berkenaan dengan hal-hal orang lain, keburukan-keburukan orang lain. Ini ditegah oleh agama kita dan dianggap sebagai perkara mungkar. Selain itu, fitnah juga. Fitnah yakni kita menuduh orang lain dengan tuduhan palsu. Ini antara dosa yang besar dan juga perkara mungkar. Selain itu, tuan-tuan dan puan sekalian, riba, mengambil bunga atau keuntungan yang tidak halal. Selain daripada itu, kita meninggalkan solat. Solat yang diperlukan kepada kita sehari semalam 5 waktu, kita meninggalkan solat dengan sengaja. Itu adalah perkara mungkar. Tambah-tambah pada bulan puasa, kita tidak berpuasa Ramadan. Tidak berpuasa Ramadan dengan sengaja, tanpa keuzuran. Jadi itu juga adalah perkara mungkar. Selain itu, bagi kita yang Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan dengan kemewahan, dengan pendapatan, dengan harta yang banyak, kita tidak membayar zakat. Tidak membayar zakat, iaitu adalah perkara mungkar. Selain daripada itu, bagi kita yang Allah Subhanahu Wa Taala izinkan untuk melakukan ibadah haji, kita mampu untuk menunaikan ibadah haji, tetapi kita tidak melakukannya. Dan yang terakhir, contoh lain adalah kita berbohong, mengucapkan kata-kata yang tidak benar. Jadi itu adalah contoh-contoh, tuan-tuan dan puan, perkara-perkara mungkar yang berlaku di dalam persekitaran kita yang perlu kita beri perhatian. Baik, kita sambung kepada matan hadis yang saya bacakan sebentar tadi. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiruhu biyadihi. Apabila kamu mengetahui, kamu melihat perkara-perkara mungkar, apa yang perlu kita lakukan? Disebut di sini falyughayyiruhu biyadihi. Falyughayyiruhu biyadihi ini, tuan-tuan dan puan, bermaksud kita hendaklah mengubah keadaan tersebut, mengubah perkara tersebut dengan tangan. Kalau ikut maksud di sini, biyadih, dengan tangan. Ulama mentafsirkan dengan tangan bermaksud dengan kekuasaan bagi orang yang ada kekuasaan. Contoh, di peringkat negara dan di peringkat negeri kita, amnya kita ada pihak yang berkuasa. Jadi menjadi tanggungjawab kepada pihak berkuasa di peringkat negara dan negeri untuk mencegah perbuatan-perbuatan mungkar ini dengan kuasa yang ada pada mereka. Jadi kita melihat di Malaysia ini, tuan-tuan dan puan, perkara tersebut telah pun terlaksana sejak sekian lama dulu. Penguasa-penguasa yang kita lihat, seperti mana polis, seperti mana penguatkuasa, sentiasa berusaha menjalankan tugas mereka dengan komitmen untuk mencegah perkara-perkara kemungkaran ini. Alhamdulillah, itu berlaku di negara kita, sesuai dengan matan hadis ini. Dan contoh lain, apabila dalam contohnya seperti dalam organisasi,
Ini satu-satu organisasi, orang yang memegang kekuasaan, memegang kuasa, seperti ketua jabatan, berperanan untuk menegah perkara-perkara mungkar yang berlaku di dalam organisasi masing-masing. Selain daripada itu, peranan juga menjadi tanggungjawab kepada ibu ayah, khususnya kepada ayah, kepada bapa, kepada suami, perlu menegah dengan kekuasaan yang ada pada dirinya, tanggungjawab yang ada pada dirinya apabila berlaku perkara-perkara yang tidak selari dengan agama di dalam keluarganya sendiri. Sebagai contoh, anak dan isteri tidak melakukan solat, anak dan isteri tidak menutup aurat dengan sempurna, itu menjadi tanggungjawab kepada seorang ayah. Selain daripada itu, apabila kita sesama saudara kita, adik-beradik, apabila berlaku pergaduhan dan sebagainya, menjadi tanggungjawab kita, adik-beradik, untuk sama-sama kita menegur, sama-sama kita menasihati rakan-rakan kita ataupun adik-beradik kita supaya perkara-perkara mungkar itu tidak berlaku. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan sekalian, kita sambung lagi matan hadis ini. Fa illam yastati' fa bilisani. Apabila kamu tidak mampu untuk menegah atau menghalang dengan kekuasaan, dengan yang ada pada diri kamu, hendaklah kamu menegah perkara tersebut bilisan, menggunakan lisan. Lisan. Lisan ini kita senang faham, menggunakan pertuturan, percakapan, kita menggunakan teguran-teguran. Dan pada zaman kita, zaman yang serba canggih ini, kadang-kadang kita menggunakan lisan dalam kita menulis. Itu juga dianggap sebagai teguran lisan. Walaupun kita katakan dulu menggunakan perkataan. Pernah orang bertanya, bagaimana orang yang bisu nak menegur sedangkan dia tak boleh bercakap? Jadi oleh kerana itu, setengah pandangan mengatakan apabila dia tidak mampu untuk bertutur, kadang-kadang kita bukan semua orang kita boleh bercakap, kita pandai bercakap. Jadi kita menggunakan wasilah apa sahaja kaedah yang boleh kita guna, seperti mana kita menghantar pesanan ringkas, memberi teguran, fabilisa ni, menggunakan perkataan-perkataan, menasihat perkara-perkara yang kita, pada pandangan kita, sudut pandang kita, perkara tersebut tidak selari dengan pandangan Islam. Baik, tuan-tuan dan puan yang saya muliakan, kita sambung sedikit lagi mantan hadis tersebut. Fa illam yastati' fa biqalbih. Apabila kamu tidak mampu juga untuk menegur dengan menggunakan lisan. Jadi nak guna apa pula ni bila tak boleh nak tegur menggunakan lisan? Fa illam yastati' fa biqalbih. Hendaklah kita sekurang-kurangnya membenci dengan hati kita, membenci perkara-perkara mungkar tersebut dengan hati kita, dan kita berazam kepada diri kita untuk sentiasa menghindarkan perkara-perkara tersebut daripada berlaku. Wadzalika adhaful iman. Yang demikian itulah yang dikatakan kepada kita adalah selemah-lemah iman. Tuan-tuan dan puan yang saya kasihi dan saya muliakan sekalian, dalam kita menangani kemungkaran yang pelbagai ini yang sentiasa berlaku di kalangan masyarakat kita pada masa kini, dalam menangani kemungkaran ini perlulah kita tangani dengan penuh kebijaksanaan dan dengan penuh berhikmah, kerana setiap teguran, setiap tindakan yang kita buat kadang-kadang boleh menyebabkan implikasi yang lebih berat. Jadi perlulah kita sebaiknya berfikir terlebih dahulu, merancang, meneliti, melihat mengapa perkara-perkara tersebut berlaku dan cuba mencari penyelesaian yang terbaik. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman
dalam surah An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang bermaksud, serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka yang engkau seru itu dengan cara yang paling baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang sesat dari jalannya, dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita nak mengaplikasikan pengajaran, mengaplikasikan dapatan yang kita dapat daripada hadis ini, kita perlulah juga merujuk kepada ulama, merujuk kepada ahli-ahli yang sesuai dengan masalah-masalah yang timbul. Janganlah kita bertindak sewenang-wenangnya berdasarkan kepahaman kita semata-mata, supaya perkara yang pada asalnya kita berniat baik untuk membuat teguran, untuk menangani kemungkaran, berakhir dengan suatu yang baik, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan sekalian, marilah sama-sama kita cuba mengaplikasikan pengajaran yang kita dapat daripada hadis ini. Mudah-mudahan kita, diri keluarga kita, diri masyarakat kita, sehinggalah ke negara kita berada di dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Mudah-mudahan rahmat dan limpah kurnia yang Allah berikan kepada kita selama ini berkekalan untuk diri kita dan untuk generasi-generasi kita pada masa akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan yang saya kasihi sekalian, rasanya cukup sekadar itu bagi kita membicarakan berkenaan dengan hadis, berkaitan dengan tanggungjawab kita mengubah kemungkaran. InsyaAllah sampai berjumpa di lain lapangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.